Kembali dalam buletin utama, seorang wanita warga emas dari Bukit Mentuk Kemaman di Terengganu masih gigih meneruskan kemahiran tradisi menganyam tikar mengkuang secara tradisional. Sejak lebih 70 tahun lalu, Zainab Abu Bakar, 88 tahun, kekal mengusahakan seni anyaman bermula dari proses mencari daun hingga menyiapkan tikar. Zainab antara pengusaha terakhir yang masih aktif menganyam tikar secara tradisional. Beliau gagah mencari daun mengkuang di paya berhampiran rumahnya sebelum meneruskan proses pembuatan yang memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Mula-mula luruk gini dulu ijan, ambil di pokok. Lepas ambil di pokok tu, layu api pula. Lepas layu api, buang duri pula. Lepas buang duri, buat alu gini pula. Lepas buat alu gini pula, luruk pula. Luruk suruh lembut. Lazimnya sehelai tikar mengkuang bersaiz besar memakan masa hampir 5 hari untuk disiapkan. Beliau mampu menyiapkan 10 helai tikar mengkuang dalam sebulan yang dijual antara RM60 hingga RM70 mengikut warna. Ada tempahan pelanggan terpaksa ditolak kerana kekangan masa. Walaupun sudah lanjut usia, jari jemari Zainab tidak pernah mengenal erti penat apabila masih tekun menyusun helaian daun mengkuang dengan penuh minat dan kreativiti. Ketabahannya simbol usaha mempertahankan warisan tradisi Melayu agar tidak lenyap di telan zaman.